Tajuk hari ni, menang tanpa menyerang, kuasa memaafkan dalam kepimpinan. Islam, dia always defensif. Kita bukan attacking ataupun nama lain offensive lah. Islam dia tak pernah attacking, dia tak pernah offensive. Always defensif. Dalil dia, kalau kita tengok dalam surah Asy-Syura ayat 40. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innallaha la yuhibbul zalimin. Maksudnya, dan balasan kejahatan itu kita balas dengan kejahatan serupa. Maka barang siapa yang memaafkan itu lebih baik dan pahala ke atasnya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang zalim. Saya mula bila terima ni betul ke? So saya kaji. Memang kalau tengok riwayat hidup Rasulullah, kita dalam perang, dalam Rasulullah, dalam peperangan tak pernah attacking. Semua diprovok dulu. Contoh for example lah, bila mana Rasulullah pindah daripada Mekah ke Madinah, Mekah tu sendiri dah kena ofensif lah. Dia kena boykot 3 tahun. Orang kata dah betul-betul tense, baru dia pindah keluar. Maksudnya Mekah dah tak boleh lah, kena pindah keluar. Dah dapat wahyu untuk pindah ke Madinah. Madinah pun kena kacau lagi. Sampailah turun ayat Quran untuk berperang. That's why it's always defensive. Kita tak pernah attacking. Tadi ayat tadi, balas kekerasan dengan kekerasan setara. Sebab tu saya selalu kata arrogant dengan arrogant is an act of ibadah. Dia arrogant, kita arrogant, kena sama. Kalau dia bagi level 5, at most pun kita boleh bagi dia level 5. Kalau dia bagi level 1, kita bagi level 1. Kalau dia bagi level 9, mungkin kita bagi level 7 okey. Kalau dia bagi level 12, kita bantai level 20, itu dah masuk zalim. Allah tak suka orang yang zalim. Always sama dengan. Dan saya nak bawa juga dalam konteks emotional intelligence. Nak jadi pemimpin, lagi atas kita, lagi kena lagi powerful emotional intelligence kita. Dia ada empat fasa. First, fasa pertama, kita panggil self-awareness. Contoh, dia attack kita. Tuduhan-tuduhan yang tak betul. Ataupun tak payah contoh ni berlaku kat anak saya lah. Kadang ada time tu dia rebel, dia mengamuk. Apa yang jadi? Kadang kudu perkataan, bodoh habis ni. Ui, kurang ajar. Kurang ajar. Kan? Tak tahu dia belajar perkataan di mana. Aku bapak kot. Kau kata benda tu kat aku. That's why kalau ada orang emotional intelligent, first dia kena aware. Aku marah tak ni? Sangat marah. Dah aware perkataan. Ini kurang ajar ni. So dia akan masuk yang kedua. Nama dia self-regulation. Regulate kan? Sama ada balas balik, kau pun bodoh. Kau nak sama kan? Tapi, ini kita sebagai bapa pernah dalam keadaan, bila dia kata, kau contohlah, dia kata bodoh lah bapak ni kan. Lepas tu, yang bapak yang jenis yang zalim, dia pukul anak. Kalau tanya saya, dia tak sama dengan. Dia atas tu. Tak apalah, itu konteks masing. Tapi ini pandangan saya. That's why, kalau nak sama pun, balaslah balik mulut dengan dia. Tapi lebih baik, kita memaafkan. Dan sebab tu dalam yang kedua tu, self-regulate ni, is easy to say, tak very difficult to do. Yalah, dia dah provoke kau, dia dah main emosi kau tahu kau tengah marah ni. Tapi kau boleh regulate. Regulate ni kau boleh kawal. Yang ketiga, dia panggil empathy. Bila kita dah regulate, maksudnya kita boleh kawal. Dia memang kita marah, kita aware kita tengah marah. Tapi regulate, kita tak jadi sampai ke kemarahan tu. Empathy ni makna kata, kenapa anak tu jadi macam tu lah? Oh, rupanya adik-beradik lain semua dapat aiskrim, dia seorang tak dapat aiskrim. Kita faham dalam point of view dia. Kita faham dalam keadaan kenapa dia jadi macam tu. Itu dah masuk ketiga, empathy. Dan last ni adalah kita panggil social skill. Tak percaya buat, saya buat. Very powerful. Dia tengah marah, kita kawal marah kita. Kita empathy kenapa dia jadi macam tu. Dan last sekali, tak apalah, baik. Habis peluk, habis sayang. Terus tone down dia punya kemarahan. Dia jadi lain. Dan baru ni ada satu kes, dia bergaduh dengan abang dia. Baim tu 5 tahun, abang dia dah jam 4. Bergaduh macam nak gila. Si Baim ambil bat tu, dia nak pukul abang dia. Bila nak keluar, dia kejar dia. Abang dia pandai, dia suka tengok ada kemarahan tu, dia olok-olok adik dia tu. Adik ni dia jenis yang ekspresif. Si Baim memang ekspresif. So apa yang jadi, dia marah tu, apa yang saya buat adalah saya tarik dia, saya bawa pergi kereta, dibawa jalan-jalan bagi dia tenang. Dalam tenang tu, kita berborak dengan dia. Dalam masa yang sama, saya pergilah singgah KK Mart tu, beli aiskrim. Tapi dia tiba-tiba fikir kat abang, ya abang nak aiskrim juga kan? Padahal marah tu. Lepas tu dia kata, sebenarnya Baim suka abang. Abang kalau Baim main seronok, dia banyak idea bernas. Dia kata macam tu. Kau tadi marah, dah berubah tak? So nak cerita kan, dia kena ada social skill selepas tu. Macam mana nak engage dia balik, macam mana nak betulkan balik. That's why dalam emotional intelligence ni, dia kena keempat-empat. Dan saya nak cerita juga, sebab tu dia dalam kalimah ataupun kita panggil nama Allah tu, nama dia Ya Halim. Tapi tak best ni translation bahasa Melayu ni, terlampau mudah. Apa maksud Ya Halim? Penyantun, ada orang kata santun.
Ada orang terlembut. Tapi saya suka perkataan bahasa Inggeris. Yang mana the right definition of yang halim ni daripada forbearance. Kalau tanya forbearance ni, bila dia provoke, kita boleh pilih apa respon yang kita nak buat. Itu adalah forbearance. Dan kalau tanya saya, antara peristiwa yang paling saya ingat untuk cerita pasal yang halim ni, forbearance ni adalah peristiwa di mana Saidina Ali ketika perang Khaybar. Yang mana musuh tu dah jatuh dah. Dia nak hunus pedang nak bunuh. Tapi bila mana nak bunuh tu, musuh dah terdesak, musuh ludah kat muka dia. Bila musuh ludah kat muka dia, kita akan bunuh. Mampu kau ludah kat aku kan? Tapi disebabkan musuh tu ludah muka dia, dia tak jadi bunuh. Bila tak jadi bunuh, musuh pelik. Kenapa kau tak jadi bunuh? Tapi dia jawab apa? Kalau aku bunuh kau, disebabkan kau ludah aku, bermakna aku bunuh kerana ego aku, nafsu aku, emosi aku. Bukan kerana Allah Ta'ala. Itu adalah emotional intelligence yang super power. So kat sini best, kalau tanya saya best benda ni berlaku. Sebab apa? Senang saya nak menceritakan apa itu emotional intelligence. Sebab benda ni berlaku. Kita tahu dengan keadaan saat ini semua orang tengah beremosi. In order untuk nak jadi leader, please have emotional intelligence. Boleh buatlah ke anak-anak. Try lah. Terima kasih. #misi memanusiakan manusia.